Azim baru saja mula kerja sebagai guru di sebuah pekan kecil. Oleh sebab ingin berjimat, dia sewa rumah lama di hujung kampung yang orang kampung gelar Rumah Cik Yah. Rumah 2 tingkat, sunyi, dan agak suram, tapi sewanya sangat murah. Masa mula-mula pindah, jiran sebelah tegur, "Awak tahu tak, rumah tu tak pernah lekat penyewa lebih 2 minggu." Azim hanya senyum. Dia bukan jenis percaya cerita hantu. Rumah tu nampak biasa waktu siang. Tapi waktu malam, ada sesuatu yang tak kena. Setiap kali dia naik ke tingkat atas, dia perasan anak tangga yang dia pijak seolah-olah bertambah 1. Bila dia kira siang, ada 12 anak tangga. Tapi bila malam, ada 13. Malam keempat, dia naik tangga sambil kira kuat-kuat. Sampai anak tangga ke-12, dia dah sampai ke tingkat atas, tapi ada satu lagi tangga yang menuju ke tempat gelap. Dia cuba suluh dengan lampu telefon, tapi cahaya tak menembusi gelap itu. Yang mana tak subscriber lagi tolong tekan butang subscriber dan loceng. Macam kabus hitam, bila dia pijak anak tangga ke-13 itu, tiba-tiba suhu berubah. Sejuk gila, macam masuk bilik mayat. Kemudian, dia dengar suara bisikan halus. "Azim, kau dah sampai." Dia terkejut, terus melompat turun dan masuk bilik. Tak ada siapa, tapi bau hanyir dan bau tanah basah semakin kuat. Kemuncaknya, malam ke-7, Azim bangun sebab terdengar suara menangis. Tangisan perempuan, sayu, perlahan, dan kedengaran dari atas tangga. Dia ambil keberanian, buka pintu bilik dan tengok ke arah tangga. Ada seorang perempuan berdiri atas anak tangga ke-13. Rambut dia panjang menutup muka, dan kakinya tak jejak lantai. Dia mengangkat kepala perlahan-lahan. Dan wajahnya kosong, tiada mata, tiada hidung, hanya mulut koyak sampai telinga. Azim cuba menjerit, tapi mulutnya terkunci. Dia hanya mampu melihat makhluk itu melayang turun, langkah demi langkah. Perempuan tu bisik. "Dulu aku pun macam kau, tinggal sini. Aku jatuh dari tangga ni, tapi aku tak mati terus." Tiba-tiba Azim rasa ditarik, kuat. Dunia sekeliling jadi gelap. Keesokan harinya, jiran perasan Azim tak keluar rumah. Pintu depan terbuka. Bila polis datang buat pemeriksaan, mereka jumpa satu benda pelik. Tangga rumah tu hanya ada 12 anak tangga. Azim tak pernah dijumpai semula. Di dinding dekat tangga, ada satu ayat terukir dengan darah. "Jangan pijak tangga ke-13. Tapi kalau kau dah pijak, jangan berhenti."